There's texture. Okay, dia akan keluar this one. Okay. 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 Because ni you can adjust dia punya sekali di texture. Texture dia boleh pilih glass. Tekan kat sini. Okay. Pilih glass. Tekan kat situ glass. Find glass. You can see there's brush glass 02. Ada lagi PT glass. Pilihlah salah satu. So saya pilih yang ni lah. PT glass high 01. Glass ni dia letak warna hijau dengan kuning. Dan you boleh adjust glass tu sama ada dia punya minimum width dia 1, 2, sini semua boleh adjust maximum height boleh letak 3 kalau nak pulang. Okay. And then kalau nak adjust lebih warna boleh. Nak letak warna lain pun boleh. Nak letak warna pink ke merah ke terpulang. Okay. Saya tak nak iaitu tuan-tuan dan puan boleh adjust sekian Okay. Okay. Then tekan add. Tekan add. You can add as many glass as you want Then all you need to do is adjust you punya brush, choose your brush size and opacity. Okay, and then you can click. Jadi keluar ni, agak dia keluar. Tapi sebab opacity kurang, jadi tambah opacity dia. Ada jadi banyak. Tapi tak nampak, kita keluar. Berapa saiz? Nampak? Kalau tak opacity lagi tinggi, target strike lagi tinggi, dia akan tinggi banyak. Nampak? Tinggi banyak. Cuba 3 kali take strike. Atau opacity lagi tinggi. Nampak? Nampak Garis aku tak nampak ni. Dia tak nampak sebab jauh. Wish. Gunung Sahara kan Macam ni simak pun tu. That's done Dia tak simak kali. for grass. Okay. Next, you're going to go skybox. Skybox, kita tengok di atas awan. Use your right click. Okay, kita tengok dekat awan. Tengok awan. Okay. Go to your assets and go to skybox. PTC skybox. Okay. And then pergi ke panoramics. Okay, I will begin. Go to your assets. Go to fantasy skybox. Okay. Asset. Pergi ke panoramics. Skybox. Ataupun Skybox. mana lah? Panoramic. Google Maps semua dia. Lepas tu. Google Maps ada, panoramics ada, Keep ada. Cuba salah satu. Contoh Google Maps. Kasih. Wow. Dan drag je. Nampak? Drag je. Drag. Wow. Dia tak malam boleh, tak buat lopi boleh. Pulang Oh. Sama ada macam situ ataupun ada satu lagi tempat Wow. Okay. Wow. Ya nak buat. Kali jap masuk. Apa yang ditarik? Okay. Buka lah macam dah. Dia start skybox. Pergi ke window. Okay, pergi ke window. Pergi ke bahagian rendering. Rendering, pergi ke bahagian lighting. Panoramic. Okay. Dekat lighting ni. Mana-mana. Okay. I see. Pergi di sini. Okay. Okay, you can see under environment. Right click kita. You can see the light box is here. Dia atas. Skybox. Right click. Pergi ke Windows. Okay, pergi ke bahagian rendering. Okay, pergi ke bahagian lighting. So when it's lighting, you will just one here. Dalamnya dulu. Then you can adjust lah mana you nak letak lighting. Okay, adjust it. I put it, usually I put it bersebelahan dengan inspector. So I can see lah inspector. So dekat lighting ni dia banyak environment. Okay, bawah environment ni actually banyak lah untuk you explore but I will start yang basic-basic saja. Okay. So ada skybox and bawah ni ada form. Nampak? Kalau you nak form, you just tick form. Nampak? Oh yo, form dia macam ini. Okay. Come again, what is this?
So fog di sini. Okay, you can adjust the density, and you can adjust the color. Itu kalau nak fog lah. You can just adjust the color. Where is this? And also the density. Dari pekat tadi. Sekarang tak nampak sangat ya. Okay, dan last sekali ialah masuk karakter. Okay, last sekali, this is last. Then kita boleh balik hidung. Okay, then kalau ada yang ada masa mungkin tak kena rectify balik saya minta maaf sangat Okay, saya tahu Exposure. tak dapat. Okay. So last sekali, where we have to include our effector model. Kita Where? punya effector model ni, kalau pergi tengok sini, okay, dekat effect, kita punya top warna apa? Warna pink color, alamak. Okay, dua ni So, okay, first kali kita kena pergi ke where is it? The source there. Maybe the resources. Resources. Okay, dekat resources, pergi ke material. Resource. Oh no, this not the one. Everywhere. Sama je just tadi. Balik pada jam. Dia tadi asyik tidur situ. Siapa? Si. Saya tidur. Umar you kacak. Oh, betul. Ni sekolah mau. Tapi dia pun dia boleh dia sebenarnya kan. Nama adanya dah kahwin belum? Jom kahwin. This is car ni. Mesti bawa baju kali. Give me some time. Rumput saya pun tak subur loh. Macam tidak subur kali tanah itu. Find the bag. Tanah rumput itu Sebab kan. saya set 1 meter je. Pokok itu tinggi. Pokok tu tinggi juga. So kuranglah fotosintesis, kalah lah dia. Sebab itulah saya tanam jadi kerang. Dia akan mati. Saya punya pun banyak kali saya cucuk dia tidak mau dia timbul. Gunung Sahara apa ni? Kalau ada buah apple lagi sedap. Kenapa pokok dia masih ada buah apple lah? How to do that ah? Ada lah pokok berbuah. Oh ya kah? How to do that ah? Lightning tu tadi. Laju sangat. Aku tak nampak ni. Syami. Ami, tolonglah kita. Ya. Ami, macam ni malah lampu ya, Tami? Ya. 3D. Si membantu. Si boleh macam ya membuli pelajar-pelajar yang kurang bermampu. Apa ya? Macam ni mau nambah lampu ke tak ya? Lampu. Ya, ya ada 3D. Itulah tak sini kan. Okay, Bukan sidengan yang kecil. Bukan lah. Tambah lagi window. Window. Saya rendering. Lighting. Slow lah sikit ni. Window. Rendering. Pergi rendering. Ada lighting atas sekali. Okay, boleh ambil yang pun laptop pergi saya dekat tepi inspektor. Break pergi saya. Inspektor. Pergi tepi tu ya atas. Okay, scroll ke di environment. Scroll. Ni buat Pergi scroll environment. kan? Okay, scroll tadi tak fog. Tick fog. Fog. Oh, Apa tu? Asap kah? bukan asap. Pergi environment atas. Ke bawah fog. Okay. Guru kelas tu. Tunggu je, yang akan slow banyak tengah rendering. Oh, dia tengah loading. Sampai bila nunggu ya?
Sampai Okey, sampai okey, ke syurga. Pasal tak air pun hari dulu lah habis Tak ni. ya? Apa macam abu-abu ya tu? Sebab dari jauh kan menkabus, dari jauh kita kan berkabus. Sokek kabus, pergi dekat-dekat dia akan terang. Sambil aja jadi warna macamnya. Dan kita dia lagi busy dengan klaim. Nah, ada slow loading ya. Kabus kan rebu. Astaghfirullahaladzim sekali nak. Dekat gate pun akan nampak kenapa pokok yang minggu. Gunung Sahara. Sini tu je usah ringkam tak hilang nak. Okey dah. Ajilah. Oh, ada pokok lah. Hey. Tengok depan-depan baru nampak pokok tu tubuh sudah. Tubuh sudah. Tumbuh sudah. Haiya, lihai ni pokok. Pokok kan rumput. Pokok kami bergoyang-goyang. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Okey, stres sajalah Cikgu Sky di depan sana. Minta maaf Cikgu Sky. Nampaknya loading. Jom